Hello korang semua. Nama saya ialah Fawaz. Saya nak suruh korang semua. Hello korang semua. Apa yang korang tengah buat tu? Korang tengah buat apa? Tepi dah sana. Apa-apa pun, Fawaz nak minta korang subscribe. Kalau dah subscribe, terima kasih. Ngantuknya. Aduh, ngantuknya. Siapa yang kau tadi tu? Cuba tengok untuk Ustaz. Hello. Siapa ni? Hello Fawaz. Aku nak beritahu kau sesuatu ni. Cepat-cepatlah. Apa yang nak beritahu aku? Aduh, ganggu tidur aku je kerjanya. Inilah. Jom kita pergi makan Fawaz. Nanti aku ada sana sekali ya. Boleh tak malam ni? Wah, yelah. Okey. Bye-bye Amanda. Jom. Tunggu dulu. Kacau betul lah Amanda ni. Baru je aku dah tidur. Dah lah, aku nak tak balik dah. Dah lah. Aku nak tidur dulu. Aduh. Baru je nak cakap apa betul tadi. Macam ni lah. Apa Cuk? Kamu nak makan malam ni? Kenapa tu kat sini? Sebenarnya memang pun saya nak pergi makan malam ni. Pukul berapa Cuk? Pukul 9 tu saya nak pergi. Betul. Kamu tipu. Mesti kamu tak pergi 9 kan Cuk? Betul lah tu. Takkan nak tipu pula. Kan. Tak tahu pemikiran kamu. Apa? Iya, betul. Kamu nak pergi jam pukul 10 kan? Alamak, macam mana kau boleh tahu? Kamu ni memang nak kena lah. Tak boleh. Kamu tak boleh pergi 10 ni. Sebab esok sekolah. Aduh, Tony lah. Boleh tak pergi? Tak boleh tak jangan arah-arah ke saya. Saya ni nak pergi makan cepat. Tony dah kenapa? Saya ni tau. Apa? Apa yang kamu cakap kat saya? Tony lah. Nak pergi makan je pun dah marah. Pergi makan pun dah marah. Pukul 10 je pun. Nanti saya balik lah. Cuk, sampai Adika. Sudah. Kalau tu saya tak nak kat sini lagi. Baiklah. Saya sumpah kata jadi bantau. Sampai hati dia jumpa kat aku macam ni. Anak-anak sekarang memang dah kurang adab dia. Tak apalah kalau macam ni. Ya. Sedapnya makanan ni.
sungguh. Dia ni lah. Suka makan je kerjanya. Oh ya, Amanda. Kenapa pun tadi yang pergi ke rumah aku, ha? Dia memang bagi tahu. Sebab dia tadi tak bagi tahu ni. Cuba beritahu sikit. Tadi tu aku kan aku telefon dengan Fawaz kan? Ya. Lepas tu tiba-tiba dia aku main. Lepas tu tiba-tiba dia cakap, kamu nak pergi makan kau? Oh, macam tu. Lepas tu cakap apa? Lepas tu saya cakap pukul 9. Lah, kan pukul 10 ke? Yelah, saya nak tipu dia. Tapi rupanya dia tak boleh ditipu. Oh, lepas tu? Dia marah lah kat saya. Saya pun marah kat dia lagi. Aduh, Hani Amanda. Hani kenapa? Yang tu nenek hangkut. Kan esok kan sekolah. Kau sepatutnya tak ikut pun. Sepatutnya bawa dengan sadar je. Tapi. Tak ada tapi. Kau ni lah Amanda. Pada nenek kau bagi tahu pun. Kalau nenek kau tak ada nanti, baru kau menyesal. Tapi. Dah. Nanti Abi tak mahukan dia balik. Jom kita makan ni. Makanan kita belum habis. Tak apa, dah habis dah. Baiklah kalau macam tu. Dah, jom makan. Baiklah. Assalamualaikum. Tok. Saya minta maaf, Tok. Sebab saya dah buat benda kat Tok. Saya dah teriak kat Tok. Minta maaf. Apa? Antunya. Siapa yang angkut budak tu? Aduh, kacau betul lah. Hello? Siapa ni? Fawaz! Hai, terkejut aku. Kenapa ada jerit, ha? Aduh. Fawaz, cepat pergi ke rumah kau. Kenapa pula? Apa benda ni? Agaknya nenek aku jadi batu. Dia batu? Macam mana dia batu? Semalam aku sumpah nenek aku jadi batu. Aduh, henilah. Itulah sumpah-sumpah lagi. Hai, ini sekarang bukan cucu ada aku kepada nenek ni. Ni aduh, macam mana? Sama je lah. Aduh, ni lah. Macam mana nak buat ni? Nenek aku dah batu. Tolonglah aku, Fawaz. Aduh, macam mana? Aku pun tak tahu macam mana nak buat ni. Aduh, macam mana sumpah tu boleh efek? Aduh. Tolonglah aku, Fawaz. Mesti kau ada cara lain. Sekejap. Aku baru tahu. Tahu apa? Aku ada kawan yang bernama dia Su'un. Su'un? Pelik nama dia. Ya, Su'un tu dia boleh buatkan orang batu menjadi manusia balik.
tunggulah. Aku tengah call ni. Haya. Ada pun iPhone. Sekejap. Aku nak call sekejap. Hello, Pak Suon. Boleh tak nak bagikan yang lukisan aku bagi ni? Boleh tak? Boleh ah. Okey. Pergikan sana ya. Okey. Bye. Dia akan sampai ke? Iyalah. Mesti dia akan sampai. Agak itu dia tu. Cepat. Okey. Jom kita buka pintu ni. Takkan macam tu pun takut, Fawaz. Aduh, terkejut aku. Ingatkan apa tadi? Mana orang patut aku tahulah. Kan aku ni yang sakti. Orang yang paling sakti dalam bandar tu kan bukan. Oh, okey. Jom, masih ni. Apa benda lah tu? Oh, yang ni ke Fawaz? Ya. Boleh tak jadi dia manusia balik? Sekejap. Biar aku tengok. Ini betul-betul kepatut tipu ni. Ataupun ni ialah ejen. Okey. Aku dah dapat jawapannya. Apa jawapannya? Jawapannya ialah... Dia ialah manusia yang dikutuk. Apa? Ya, betul. Aku kena baca mantra kat dia ni supaya dia akan jadi manusia balik. Cepatlah, cepatlah. Sabar. Biar aku baca mantra dulu. Tak. Okey. Masanya untuk mantra. La lo bikin sebe kola sige bela. Lagi bekala masalah. Bekala. Wow. Sungguh hebat mantra dia ni. Cepat. Mantra kedua. Jadi lebih sasi lagi. Lebih kalau bekala bala. Esok lagi dia bekala lebih kalau bala sebekala lebih kecewa. Wah, hebatlah Suon ni. Kenapa bergegar ni? Yalah, kenapa bergegar? Yalah, kalau basah. Habis kalau lebih, dapat tahu. Alamak, bergegar. Hati-hati tu, hati-hati. Pero! Hayat! Saya dekat mana ni? Tadi ya orang tua. Kamu dah jadi manusia balik. Apa yang jadi ni? Semalam kan? Kan Amanda kan dengan Togan bergaduh kan? Ya. Lepas tu? Dia sumpah Tok jadi batu. Memang sampai hati je. Itulah. Tapi kan, seingat saya kan, Amanda balik pukul 1 pagi kot. Agaknya. Apa? Dia balik pukul 1 pagi? Alamak! Kurang ajar kau, Amanda! Sabar tu, kita boleh bincang. Tak ada bincang bagimu. Ya. Rasakan ni. Aku semenjak kau. Ya. Rasakanlah. Suruh terakhir aku. Ya. Hai, ada je lah Amanda ni. Kena bantai dengan tok dia. Hai.